Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Edila Nur Iman bersama TVPSS Lensa Limbongan. Hari ini kami berada di tapak perhimpunan sekolah bagi membuat liputan khas pembukaan Bulan Kebangsaan 2026. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Mari kita saksikan kemeriahan sambutan pada hari ini. Dengan sepenuh jiwa untuk maju dan jaya. Tokoh-tokoh terdahulu yang sanggup berjuang demi agama, bangsa dan negara. Membangun mimpi hari demi hari. Merah putih berkibar megah, mengiringi harapan yang indah. Bersama kita melangkah maju, tak gentar hadapi waktu. Semangat merdeka berkobar di dalam jiwa. Satukan hati, satukan tekad untuk Indonesia tercinta. Semangat merdeka menggema ke seluruh negeri dengan cinta. Kini, majlis berlangsung dengan penuh semangat. Semua murid berdiri, tegak menyanyikan lagu Negaraku dan lagu patriotik sebagai tanda cinta akan negara. Sebentar tadi, guru besar merasmikan sambutan Bulan Kebangsaan dengan gimik pembukaannya cukup menarik. Aman, indah dan cerah. Kami sayang Malaysia, tanah air kita semua. Marilah bangsa hidup bersatu. Merdeka! 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 Alhamdulillah, terima kasih guru. Sambutan pembukaan Bulan Kebangsaan pada hari ini diharapkan dapat menyemai semangat cinta akan negara dalam diri setiap murid. Marilah kita bersama-sama menghayati arti kemerdekaan dan menghargai jasa para pejuang negara. Saya Edila Nur Iman bersama juru kamera Iris Arisa melaporkan untuk TVPSS Lensa Limbongan. Terima kasih dan jumpa lagi.